Tengok tu dia sedang berehat. Oh, saya cakap je dia detect suara dan bangun minta makanan. So, nampak matahari dah mula naik. So, saya terpaksa protect sarang dia dan letak tudung kat atas. Saya letak 75% netting supaya dia taklah panas sangat. Sebab panas ni terik sangat. Jadi nampak lubang ni, saya kena tutup lubang ni. Okay. Hopefully okay, nampaknya dah tak kena panas. Alhamdulillah. Hopefully dia akan be protected from direct sunlight. Okay, bye.